Selamat datang ke saluran kesayangan anda, Motorals. Jadi kawan-kawan, hari ini kami bawakan kepada anda satu video baharu yang sangat menarik. Jadi, sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe kepada channel Motorals, like video ini dan jangan lupa komen pendapat anda tentang 2026 Perodua Axia. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan 2026 Perodua Axia TRD, sebuah kereta kompak yang menarik perhatian peminat otomotif dengan reka bentuk sporty, penggunaan bahan api yang menjimatkan dan ciri-ciri praktikal untuk kegunaan harian. Pertama sekali, mari kita lihat reka bentuk luaran kereta ini. Perodua Axia sememangnya mempunyai reka bentuk moden dan menarik, dan jika digabungkan dengan gaya sporty yang diinspirasikan oleh TRD, kereta kecil ini boleh tampil lebih agresif dan bergaya. Bahagian hadapan boleh menampilkan bumper sporty, grill yang lebih garang, lampu hadapan yang tajam, skirt sisi, rim alloy sporty serta reka bentuk belakang yang lebih dinamik. Saiznya yang kompak juga menjadikannya sangat sesuai untuk pemanduan di bandar dan memudahkan urusan meletakkan kereta di kawasan parkir yang sempit. Untuk model Axia D74A semasa, rangkaian varian terdiri daripada G, X, Sedan AV, manakala ukuran rasmi menunjukkan panjang 3.760mm, lebar 1.665mm dan jarak roda 2.525mm. Sekarang kita bercakap tentang bahagian enjin. Perodua Axia moden menggunakan enjin petrol 3 silinder 1.0 liter atau 998 cm3 jenis 1 KRVE. Enjin ini menghasilkan kuasa maksimum 50 kW, iaitu kira-kira 67 kuasa kuda dengan tork maksimum 91 Nm. Varian moden tertentu menggunakan transmisi DCVT bersama sistem pacuan roda hadapan. Gabungan ini lebih menumpukan kepada pemanduan bandar yang lancar, praktikal dan menjimatkan minyak berbanding prestasi kelajuan tinggi. Dari segi penggunaan bahan api, Axia memang menjadi salah satu perkara yang menarik perhatian. Berdasarkan maklumat rasmi Perodua, beberapa varian mampu mencapai penggunaan bahan api sehingga 27.4 km bagi setiap liter, manakala varian G dan X mencatat angka sekitar 25.3 km/l. Ini menjadikan Axia pilihan yang menarik untuk kegunaan harian seperti pergi kerja, ke sekolah, universiti, membeli belah atau melakukan perjalanan dalam kawasan bandar. Bagi mereka yang mahukan sebuah kereta kecil dengan kos penggunaan yang lebih rendah, Axia sememangnya sangat menarik. Sekarang mari kita masuk ke bahagian dalaman. Walaupun Axia merupakan sebuah hatchback kompak, ruang kabinnya direka supaya praktikal dan selesa untuk kegunaan harian. Kereta ini menawarkan konfigurasi 5 tempat duduk dan mempunyai ruang bak sekitar 265 liter. Ini memberikan ruang yang mencukupi untuk membawa barangan harian, beg atau keperluan keluarga. Varian yang lebih tinggi turut menawarkan ciri tambahan dari segi keselesaan, teknologi dan kemudahan, menjadikannya lebih menarik kepada pembeli yang mahukan pengalaman pemanduan yang lebih premium. Keselamatan juga merupakan salah satu aspek penting dalam Perodua Axia. Bergantung kepada varian, Axia menawarkan pelbagai ciri keselamatan dan bantuan pemanduan. Antara ciri yang tersedia termasuk Advanced Safety Assist, amaran pra-pelanggaran, brake pra-pelanggaran, amaran kenderaan di hadapan bergerak serta kawalan kesilapan pedal. Untuk varian tertentu, terdapat juga ciri seperti amaran keluar lorong, pencegahan keluar lorong, pemantauan titik buta dan bantuan ketika meletakkan kereta. Semua ciri ini membantu memberikan keyakinan tambahan kepada pemandu, terutamanya ketika memandu di kawasan bandar yang sibuk. Tetapi kawan-kawan, ada satu perkara penting yang perlu kita jelaskan. 2026 Perodua Axia secara rasmi tidak disenaraikan dengan varian bernama TRD. Rangkaian Axia semasa terdiri daripada varian G, X, S dan AV. Jadi, jika anda melihat gambar atau video di internet yang menggunakan nama 2026 Axia TRD,
Kemungkinan besar ia merupakan konsep, reka bentuk rendering atau aksia yang telah diubah sesuai dengan gaya badan yang diinspirasikan oleh TRD. Oleh itu, kita perlu membezakan antara varian rasmi Pro 2 dan reka bentuk modifikasi atau konsep tidak rasmi. Dari segi harga pula, rangkaian Pro 2 Axia D74A Modern dilaporkan bermula sekitar RM38,600 dan boleh mencecah kira-kira RM49,500 untuk varian yang lebih tinggi. Harga sebenar boleh berubah bergantung kepada varian, promosi, pendaftaran, insurans dan keadaan pasaran semasa. Secara keseluruhannya, kawan-kawan, jika anda sedang mencari sebuah kereta kompak yang menjimatkan minyak, praktikal, mudah dipandu dan sesuai untuk kegunaan harian, 2026 Pro 2 Axia merupakan salah satu pilihan yang sangat menarik. Jika anda pula sukakan penampilan yang lebih sporty, gaya seperti TRD boleh memberikan Axia rupa yang lebih agresif melalui penggunaan body kit, rim sporty dan beberapa pengubahsuaian luaran. Namun begitu, pastikan anda memahami perbezaan antara model rasmi dan modifikasi selepas pasaran. Jadi kawan-kawan, apa pendapat anda tentang 2026 Pro 2 Axia dengan gaya TRD? Adakah anda suka reka bentuk sporty seperti ini? Adakah anda sanggup membeli Axia dan mengubah suainya menjadi lebih agresif? Jangan lupa tulis pendapat anda di ruangan komen. Jika anda suka video ini, tekan butang like, kongsikan kepada rakan-rakan anda dan jangan lupa subscribe channel Motoriles. Untuk mendapatkan lebih banyak video tentang kereta baharu, model terkini, spesifikasi, teknologi otomotif dan berita dunia kereta, teruskan bersama Motoriles. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri dan Assalamualaikum.